Pada era 1930-an, Bihuat dan Sihat Bas menggerakkan nadi bandar dan menjadi permulaan revolusi pengangkutan awam di Kuantan. Kuantan Town Service terusnya hadir pada era 1950-an menyokong perkhidmatan pengangkutan awam di Kuantan. Era baharu bermula dengan kemunculan Sen Heng pada 1990-an yang terus memperluaskan jaringan perjalanan. Pada tahun 2012, Rapid Kuantan pula tiba dengan memperkenalkan sistem yang moden dan efisien. Bus.my memulakan perkhidmatan pada tahun 2025 sebagai perkhidmatan pengangkutan awam yang bersepadu, inklusif dan mampan. Kajian ini dijalankan bagi mengatasi kadar penggunaan pengangkutan awam yang rendah di daerah Kuantan. Kepentingan kajian. Yang pertama, bagi menyelaras keperluan kemudahan pengangkutan awam. Yang kedua, menilai keberkesanan sistem bas henti-henti sedia ada. Yang ketiga, bagi mencadangkan penambahbaikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, bagi menjadi rujukan utama kepada agensi berkepentingan. Kawasan ini merangkumi 296,000 hektar. Populasi penduduk meningkat daripada 571,000 orang pada tahun 2024 kepada 836,567 orang pada tahun 2035. Pusat bertempatan utama termasuk Bandar Kuantan dan Bandar Gambang. Perkhidmatan bas awam disediakan dengan 55 unit bas melalui 16 laluan utama. Menjelang 2050, Pahang menyasarkan 30% penggunaan pengangkutan awam sebagai langkah ke arah mobiliti hijau dan lestari. Sebanyak 95% perjalanan dilakukan menggunakan kenderaan persendirian, manakala pengangkutan awam hanya menyumbang sekitar 5% sahaja. 6 daripada 8 kriteria dinilai baik, namun papan maklumat dan kemudahan sokongan memerlukan penambahbaikan. Sebanyak 60% penumpang berpuas hati dengan ketetapan jadual bas, manakala sebanyak 65% berpuas hati dengan kekerapan perjalanan bas. Laluan dengan bilangan penumpang tertinggi di Kuantan ialah hentian Bandar Kuantan ke Gambang sebanyak 242,000 orang setahun. Laluan kurang permintaan ialah hentian Bandar Kuantan ke Indramayu sebanyak 13,000 orang setahun. Keadaan semasa pengangkutan awam di Kuantan. Yang pertama, liputan laluan bas yang tidak menyeluruh. Yang kedua, kemudahan infrastruktur kurang selesa dan tidak efisien. Yang ketiga, kurangnya integrasi antara mod pengangkutan awam. Visi bagi kajian ini ialah bagi menjadikan sistem pengangkutan awam di daerah Kuantan lebih maju, progresif dan berdaya saing selaras dengan aspirasi Pahang First. Bagi merealisasikan Pahang First melalui sistem pengangkutan awam di Kuantan, terdapat 5 strategi, 16 tindakan pelaksanaan dan 22 cadangan. Strategi pertama, memperluaskan tahap liputan perkhidmatan bas awam di seluruh daerah Kuantan, melibatkan 1 tindakan pelaksanaan dan 3 cadangan dengan fokus utama kepada pelaksanaan projek laluan bas baharu serta pengenalan projek bas elektrik. Strategi kedua, mempertingkatkan ketepatan masa dan kekerapan perjalanan, merangkumi 4 tindakan pelaksanaan dan 5 cadangan dengan penekanan utama kepada program pengukuhan kekerapan perjalanan dan penyediaan jadual bas yang lebih terancang. Strategi ketiga, memperkukuhkan kemudahan infrastruktur sokongan perkhidmatan bas awam agar mesra pengguna, melibatkan 4 tindakan pelaksanaan dan 5 cadangan termasuk projek terminal bas bersepadu merangkumi tempat letak kenderaan berpusat, projek menaik taraf perhentian bas serta pembangunan sistem aplikasi digital untuk pengguna. Strategi keempat, mengintegrasikan perkhidmatan bas awam dengan mod pengangkutan awam lain, merangkumi 2 tindakan pelaksanaan dan 2 cadangan. Strategi kelima, penyelarasan dasar dan strategi di peringkat negeri dan tempatan yang berkesan, melibatkan 5 tindakan pelaksanaan dan 7 cadangan. Kini, masa untuk perubahan, maju, progresif dan berdaya saing.